Baru mengkabar, rupanya sedekah boleh menolongmu dalam kubur. Baru boleh menolongmu. Dalam miskin harta, miskin iman pula. Dalam miskin harta, pitimah tak ada, sesak. Patut semaya bel pula. Oh, paruk. Tahulah nak ayat ni. Nak royaknya pentingnya semaya jemaah subuh. Ni bekalan kita tuan-tuan. Ambo tengok ambo, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Pasal kita berada di ambang kematian. Kita akan musafir yang tidak akan kembali lagi. Daripada alam dunia ke alam barzah. Yang kedua dia kata, untuk menerangkan kuburmu, sedekahlah untuk membersihkan harta, mendapat keberkatan, menghapuskan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bila sampai mati baru royak dengan Allah Taala nak balik semula ke kubur batal. Apa? Pasal kih nak fa asaddaqa wa akum minas salihin. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluhum. Baru minta dengan Allah Ta'ala nak balik semula kubur batal, baru nak sedekah. Baru mengkabar, rupanya sedekah boleh menolongmu dalam kubur. Baru boleh menolongmu. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang mau tanya atas masjid ni, royak betul. Yang berlawak kecil. Sekali jemaah berapa boleh masjid ni? Sekali jemaah. Tak apa 3. Tak sampai 3. Kapasiti masjid muat berapa ribu orang? 1000. Sekali jemaah berapa ratus? Amor bobo lah 500 lah. Mudah nak kira. Mari sembahyang jemaah 500. Sore 10 riyal. 5,000 masjid ni boleh. Semula 4 kali jemaah 20,000 ketipai hari jemaah. 10 riyal sore. Kita baru habis 40 baru. Masjid boleh 20,000. Kita baru 40 riyal baru. 10 riyal sekali jemaah. Dengan pitih 20,000 tu masjid boleh buat 1,001 kakak. Tak mari dalam hati kita kakak ni. Berat tangan nak sedekah 10 riyal sekali jemaah. Saat berapa sebuku saat? Jam berapa sebuku? 200 setengah, 280 sebulan habis. Kis rokok. Berkebuk. Beci kau Israel tu katnya kira letak maflah atas tekuk. Free plaster, free plaster, free plaster. Mulut kebuk, free plaster. Korok. Apa? Tawaah ha? Panggil sana. Malu kau orang kalau ketipai 3,000 lebih. Masjid Teripuk tuan-tuan, Masjid Teripuk. Ustaz Usman pora dengan hamba. Mengalahkan Masjid Muhammadi. Jumaat akhir dalam Ramadan. Jumaat akhir dalam Ramadan mencecah pada 28,000 ketipai hari Jumaat. Hari Jumaat saja. Jumaat akhir. Masjid Muhammadi boleh 18,000 ya. Nak ya? Masjid pada Pak Ahmad nak ya dekat 4-5,000 sekali Jumaat. Sahur masjid ni nak ya ni. Waira ni. Comel ya. Kakak dalam teruk tuan-tuan ke 3,000 lebih. Tahu Datuk. Memang Datuk sehoyak gitu lah. Datuk kata gomo Ustaz, gomo. Amo tak kat nak oyak. Dekuk orang sini. Tak payah sedekah masjid ni. Moga orang-orang dalam ni hebat-hebat dah. Orang kaya dah. Masya Allah. Cara apa kau orang? Kita tu nak buat bekal kita masuk kubur. Masuk kubur kita. Ramadan baru ni.
Zakat di Kelantan 10, 22 riyal. Hamba suruh bayar 22 riyal. Dalam kuliah hamba dalam Ramadan pun. Jangan bayar 10 riyal. Pasal zakat itu ibadat. Ibadat untuk kita kerana Allah. Zakat ibadat untuk kita kerana Allah. Ibadat untuk mu pilih hak paling low kelas sekali. Kalau ada 8 riyal, mu bayar 8. Ada 5, mu bayar 5. Setara ni lah, lebar mu nak ngadak ibadat dengan Allah Ta'ala. Bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan. Setahun sekali. Mu tak royak lah, mu tak mampu. Mu royak ke manusia boleh, mu tak mampu. Sesok mu nak ngadak aku, mu nak royak, mu tak mampu. Ya Allah sungguh kedap. Ya Allah sungguh kedap. Ni benda persoalan. Aku suruh mu bayar zakat. Bukan malah agama Islam. Bukan jabatan agama. Aku suruh. Aku suruh. Aku nak tengok setara mana mu sayang harta mu. 10 dengan 22 mu pilih hak 10. Tapi kalau kakah dunia, mu pilih hak mahal, branded. Jenama sikit, tahan lama. Rupanya mu ni hamba dunia. Bukan hamba aku. Kalau mu hamba aku, sudah akan mu pilih benda yang paling teristimewa untuk persembah kepada aku. Ini dia baru jalan, tuan-tuan. Ustaz bawa mai royak nak gitu. Lama dah wah sangkapan. Nanti tunggu tahun depan lah nak gitu. Itu pula lah tuan-tuan. Hasil daripada mu keluar zakat, maka sebab itulah lepas pada tu mu jadi rengek untuk bersedekah. Kesan daripada zakat tu lepas pada tu mu akan iringi dengan sedekah. Dengan sedekah. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ada 4 kategori. Kategori yang pertama, orang yang kaya iman dan kaya harta. Oh ni lebar tak habis seperingnya. Dolah dia kaya harta. Iman pula dia kaya. Bayar ke tuan-tuan. Dia infakkan duit dia 3,000 sehari untuk malih iftar di Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi habis 350,000 sepanjang Ramadan. Sore Allah Ta'ala tiap-tiap hari dia sore 3,000. Ketika hamba pergi kuliah subuh. Sudah kuliah subuh dia pergi jumpa hamba. Hamba kenal dia waktu hamba masih kerja dulu lagi. Dia kata, Ustaz, saya tak balik Ustaz. Pakai duduk depan tu. Dia sewa hotel depan Masjid Muhammad. So kelamin. Payuh hati dia kali balik tak pas nak mari semua Jumaat Zuhur, pas nak asar pula ke apa gini. Pakai ambil sebedik situ duduk so kelamin, duduk Jumaat semacam. Lama dah dia kata cari fitih. Buah dengan dia pun sudah pada tu dia pun minta diri. Tok Imam pun bawa amal nak pergi kat kereta. Tok Imam kata, Ustaz, orang kecil dengan Ustaz tu, dia infak untuk ni buka puasa 3,000 sehari tu Ustaz, dia sorang. Kali dengan sebulan Ramadan, tak 90,000. Kita nak boleh tabung 10 riyal sekali Jumaat. Pas tengok kiri, pas tengok kan. Kopa sun. Apa? Orang bila dia siapa label lagi tu. Bukan main senang tuan-tuan. Main 3,000 ni banyak perkara boleh buat tuan-tuan. Ni orang kaya iman, kaya harta. Amo pergi kuliah subuh pula di Masjid Bukhara. Di Al-Usta. Tan Sri Muhtar Bukhari. Dia infakkan duit dia untuk masjid. Dia tu 100,000 untuk program sahaja. Tak masuk untuk maintenance, bayar email dan sebagainya. Untuk program sahaja. 100,000. Allahu Rabbi ya Karim. Tak apalah dia duduk lebar yang pertama. Orang kaya harta, kaya iman.
Tak boleh duduk level pertama, duduk level kedua pun tak apa. Level kedua. Kaya iman, miskin harta. Kaya iman tapi miskin harta. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Bobo cukup-cukup lah. Orang ada kereta, adalah kita juga. Ada rumah, adalah juga. Bobo kita. Tapi kita kaya iman. Kak Aning, YB Cempaka jemput ambo kuliah camuh pada 800 orang. Pakai miskin untuk menerima sumbangan. Ambo pergilah. Muqaddimah hamba kata, syabas dan tahniah ibu-ibu dan bapa muslimin muslimat kerana Allah Taala jadikan fakir dan miskin. Syabas tahniah. Kerana Allah Taala jadikan demo ni fakir miskin. Hamba tengok tubik mata pakai kata dari tak. Bayang tak ni. Tak ada orang kata syabas jadi fakir miskin. Hamba tengok dia tak boleh terima hamba kata gitu. Hamba pun lipat balik. Hamba kata jangan kecilkan Allah Taala buat. Jangan kecilkan. Kena bersyukur. Ada majlis pagi ni kerana kes ada demo. Ada majlis pagi ni kerana kes ada demo. Orang kaya nak pergi pitih siapa? Kalau semua pakat kaya belaka. Kalau pakat senang belaka. Kerana kes ada demo, ada majlis pagi ni. Orang kaya boleh bagi zakat. Orang kaya boleh bagi sumbangan. Ning nak ya Allah Ta'ala buat benda tu ada hikmah belaka. Tak apa dia kata. Berapa hari ni boleh? Seorang ni boleh. Dia kata 400. Buat balik rumah 380 yang berkata. Buat balik 380. 20 riyal lagi kata. 10 riyal boleh tabung masjid. Untuk iftar niat ke ayah. 10 riyal niat ke mak. Demo bukan nak 400. 4,000 malah lebih lagi. Memerlukan nak puasa, nak raya dan bagai-bagai lagi. Tapi ada kerana demo kaya iman, walaupun demo boleh banyak ning, demo teringat lagi nak bersedekah. Demo ingat lagi nak beri sumbangan, nak infak. Ni orang kaya iman. Memang harta demo tak ada, miskin. Duduk level kedua, tak apa dah. Wali'azubillahi min zalik. Jangan duduk di level yang 3. Kaya harta tapi miskin iman. Kaya harta miskin iman. Harta kaya, rumah ada, kereta ada. Bening sah, kita sah. Pak ada lagi hospital. Pitih dalam bank ada. Makan hari-hari tak talah. Kalau nak makan bulan depan ada dah. Cipai dan sebagainya. Kaya kita. Tapi miskin iman. Mari masjid tak aja bubuh le tabut tu. Takut pintu lain semua. Nampak? Setengah tu kecek semua masjid ni. Kerana awak apa dia cakap minta pitih ngau. Dia tak ada. Kata seruak kan. Oh aku tak serabut sungguh. Tak kata apa nak mari masjid. Jangan tuan-tuan. Ada orang lagu tu. Ambo tu royak ya, masjid memerlukan sekian pasal dia nak renovate situ, renovate sini, nak buat nak buat nak beli beg jenazah baru lah apa. Ambo tu royak ya, bukan untuk ambo. Ambo marilah dengan sayang ambo 2-3 orang. Dia tak kenal lah mana. Sayang ambo pun turun lah. Dekat nak sembahyang ke apa turun kita tandah ke apa nak sembahyang. Ada kecek gitu. Oh ni aku tak apa nak mari masjid. Camah dojo, cak minta sumbangan. Ada kata lagi tu. Padahal bukan sumbangan untuk ambo. Masjid tu nak beli ben jenazah baru. Pasal ada dah ben jenazah. Ben jenazah pun mampu juga. Sia-sia dia ayat kat ambo dia kata kih 2 kali mati ustaz jenazah. Apa ni ben jenazah? Beki dah pun bawa jenazah. Mampu di perjalanan. Tak sudah ngusung juga lagi. Kelik beki ke apa hari ni. Puan kata okey dah ke apa hari ni. Jadi pula dia kata hotu kita nak beli ben jenazah baru. Ada juga ahli jemaah kecek nak ayat ni. Makna kalau tak boleh beli ke usung. Sedap kecek usung. Sini kau okah baru. Tak tonggek jangan usung. Memang pala banyak. Demo kecek ya. Pala banyak. Puan. Waliyahzubillahi min salik. Terutama sekali jangan jadi golongan yang keempat. Lebih-lebih lagi.
Dalam miskin harta, miskin email pula. Dalam miskin harta, pitimah tak ada, sesak. Patut semaya bai pula. Oh, paruk. Taulah nak ayat ni.